Okey, itu lagu untuk adik kakak sini.
lagu yang kedua sebelum pada kita tunggu abang saya siapa. Lagu ni saya reka untuk adik kakak sini dan juga Datuk sini. Datuk mana? Datuk Syari, Datuk Iqmal, semualah kepada pemimpin-pemimpin kita. Okey, lagu yang kedua ni kita ngepeng sikit-sikit deh. Jadi harap maaf jika ada salah silap tu, nak minta maaf banyak deh. Okey. Sapaloni ya berputih mata. Tak sambung dulu rakyat loni jadi laga. Tak sedap tipu dengan janji-janji mula. Marilah unilah barisan nasional. Marilah unilah barisan nasional. Marilah unilah barisan nasional. Masa depan generasi berwawasan, negeri maju bukan mau dipertahankan. Kepada UTM, U tu nama penuh berapa dia tak letak apa lagi kita panggil U lah. Tak tahu nama penuh. Nama ke apa je? Muhammad Khairul Aswadi. Aduh, nombor macam mana nama? Muhammad Khairul Aswadi. Dah, U Tanah Merah, UTM. Jadi malam ni abang ada nak panggil kumpulan mak ya lah pula sementara kita beri barak dia. UTM panggil dapur. Kita nyebut sagak ke klinik pun sore berapa orang Allah. Payuh kita orang tino ni kan. Dia pondok. Duk mana? Hei, mana? Ni. Ni. Mana? Hei. Alah, mu enggak Allah lah.
Oh, apa dia? Tak kata pakai janguk kerja malah. Bukan malah ya. Kelik-kelik kena aku ya. Dia kat mengandung. Apa ni? Habis tinggal seminggu nak gini mu. Tinggal minggu mana? Tak cara. Seminggu je baru. Seminggu. Hak belum ni tak kira. Tak dengar. Tak boleh abe begitu lalu, setai tidak serupa dulu. Abe tak fikir, tak rasa malu, tunduk peiko anak natu. Gereknya duk pilih cermin, dah ada betina tu angin. Hot ning lah amo berasa rusi, abe lupa kau anak bini. Ya jatuh buruk yang sama ni. Rambut putih abe cuma ubah ite, lagaknya lebih pada umur belaseh. Rambut putih abe cuma ubah ite, lagaknya lebih pada umur belaseh. Sekali kali popi terpilih, abe kena tindih di pasir. Duk rumah nampak supaya tak cekak, lengah-lengah sok mau sakit orang. Nak setu jamu abe tak larat, luar rumah abe lah hebat. Nampak kat orang ya. Betul. Tak ada ni saya ni. Nak bini muda ambolah tidak marah, nak pakai tiga pun ambo tak kisah. Nak bini muda ambolah tidak marah, nak pakai tiga pun ambo tak kisah. Kalau kejerat terasa gagah, kerja berat bimbang tak sudah. Bak kowe abe begitu lalu, setai tidak serupa dulu. Abe tak fikir, tak rasa malu, tunjuk peiko anak natu. Abel ni. Jadi Abel ni lagu ni lah. Dia kaya sore. Habis tinggal seminggu. Gerak kata cari semua payuh. Tunggu sikit kan ini. Deh. Seminggu terik gini mau anu je. Buat guano gini. Abel tak tahu kau dekat musim ni musim gapon. Dak lah abang muka Orang sibuk. kerja lah, gapo-gapo, buat kerja, Tak, pasal posto, kau gapo dego. Oh, abang ke masa poster dah lah. Posto mana Abel pasal? Poster abang lah. Ali Abel lagi. Weh, Abel janji ke no duk ali ye dah. dak hari tu kan. Ni ni pula. Oh ni pula. Bola ada tu buat itu nyo. Mana boleh ye ni sama-sama kak? BN sama lah. Dia gini. Abel janji dah kan nak tunggu ye. Oh boleh raya ni. Bila abang janji dengan ye? Mula. Tak tu mula. Abel ni benak fokus ko. Pak lagu mana lagu ni kira? Dia kini ye. Wano-wanonya. Apa tu go mandai tu? Payuh duduk lagi anak no lili ni nak cakap jaga. Tak letak dulu. Mari kadang-kadang tinggal dalam mesin batu. Kena apa tanya dia? Ni hok dalam perut ni lagi ni. Jadi yo ni. Kalau tubik hok ni Ha. jadi artis kau jadi gapo tak apalah kalau nurul abang tak pakai kan. Nyayulah. Anu. Deh, apa tu pagi klip mak? Dok tu malam klip pagi. Ginilah. Pasal dego, pasal gap. Abang ngepeng juga ya. Hok lah abang ngepeng hok lain. Tak jadi. Ngepeng hok ye ni, hok ye ni, hok kajian hok metah lah ni. Dok pasal apa dia ngepeng dia mau cak dia janji nak benda.
Janji saja je. Tak boleh ni kita lagu ni dua ni berumah tangga lagu mana lagu tu. Dah gini. Dia kena tunggu abang sampai tu laki. Tak sih je tak sih tunggu abang. Malah yang tunggu parti purnama pun. Gini ya. Tak sih je nak duduk alik ni tengok ke dia pakai biru ni merah. Dia lah ni masuk Puteri UMNO. Itu jangan ni. Oh Ijah ni dia. Gini lah. Kita kira pisah lah kita dua. Tak boleh duduk sekali lagu ni. Ambil lah Nur Lili. Ambil yang itu ambil bego. Pasal Nur Lili tak saya tukar-tukar baju ni. Ini kamu dia ti ni. Kamu dia subuh ti ni. Ti tu ni lah je suruh tukar lah. Ijah ni tukar biru. Anak pun pakai ti. Tak ada guna lah beduk kecek panjang gini kalau habis situ ya tak situ je kaya dah. Apa tak setuju lah kalau gini enggak. Oh ya. Pas lagu mana kita dua ni kira? Dia gini lah. Kalau berasa tak situ abang pasal abang janji ada mau janji dah. Abang nak buat rumah di rumah Musa. Oh ikut lah. Ikut abang lah malah ya. Tak apalah kalau gini ya. Biarlah gini pun biarlah ya duk bujang sorang janda sorang apa tak. Dah berasa nak ke? Nak tak nak pun kita tak boleh nak duduk sekali lagu ni. Abang halo kok lain je, halo kok lain lagu mana lagu ni? Enggak mandai abang ngopoh kan. Baik. Lepas tu ngopoh pun tak ada abang makan luar juga. Makan luar pasal orang duduk belanja macam mana? Lagi gila malah ya lagu ni malah ya. Tak apalah lagu tu gak ya. Kalau dia berasa gila. Dia berasa tak situ abang kak. Malah. Tak ada sekali lagi tu. Ambil Nur Lili. Kalau berasa tak situ abang, dia turut cara je. Nur Lili ni abang bego lah, tak boleh lah muka abang tu dia pun pakai baju jam. Gigi. Melotek. Gigi lah, sabuk ngelih aku. Tak apalah ya. Apa tinggal je. Kalau abang tak ada pun ramai lah orang nak arti nak malah ya duk chatting malah. Baca ke Facebook ya tu ya. Zek Zaidi gapo nak masuk manager pani pula. Macam-macam orang Aziz lah apa lah. Ngamuk comel sangat. Muka apa kapal pecah. Ya, munjai doyak kau ya. Biarlah baik aku buka kau ni Facebook aku ni. Kita ni hidup berpuluh-puluh tahun tak jadi apa. Duk tu buka purnama dia. Ada berlaku. Baik aku buka Facebook orang boleh tengok gapo-gapo macam-macam ada dalam ni. Mujuk kok boleh patu dia boleh beli ni lah ketok ni. Buka tengok macam-macam ada dalam ni. Nak tengok gapo. Allah gambar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana boleh? Ni kamu mau ya? Rumah mak ye ni. Jadi demo jadi mak ye gapo dia ni? Mak ye kalau bahasa nak mari ngajar-ngajar mak ye cara nak makoh ngundi ni tak usahlah. Pasal mak ye pengalaman lama dah. Banyak dah. Bukan mak ye. Mak ye tahu belaka dah ngundi sekali ni dia bubuh dakwah sini ni. Mau makoh IC kena tahu tak boleh lah ni memusin ni orang. Ni pun nak mari minta IC kita pun tak tahu. Bukan. Ambo ni daripada akhbar berita Haire. Gapo dia? Akhbar berita Haire. Allah, mak ye pun heran bunyi nama sok khabarmu. Mari nak temu Mak ye pun heran tak aja dengar. Mari nak temu ramah mak ye ni berkenaan isu semasa nak. Jadi mari nak temu batu nak ramah mak ye. Temu ramah. Orang Kelantan nak kecek kira dengan mak ye. Nak masuk abah ni. Royak nak kecek kira apa tak royak. Selalu payah tu. Temu ramah tu kok bahasa luar. Kalau mu nak ramah mak ye nak ambil belakang pagar bui. Bukan. Jadi mu nak tanya gapo? Masuklah kalau tak malu kat mak ye ni. Mak ye ramah sama. Ambo nak mari tanya berkenaan isu semasa nak pilih raya ni. Sebelum tu ambo nak tanya nama penuh gapo? Mak ye, orang panggil mak ye. Nama penuh mak ye. Jadi kalau di luar ni orang panggil mak ye, kalau dalam IC nama penuh lah. Nama penuh. Nama penuh Moya Koreng. Moya Koreng bin Abdul Rahman. Moya Koreng. Koreng itu nama mak ye juga, bukan nama ayah mak ye.
Moya goreng. Moya goreng. Tapi kalau orang di mana tiga ni kak, kalau sebut Nia Lopa kak moya juga. Siapa? Nia Lopa. Nia Lopa. Nia Lopa pasal sandal moya bagus. Moya juga. Moya tak ikan. Lepas tu umur Mak Yelo ni berapa dah? Jadi umur moya ni 95 tahun dah. Oh, dah 95 gagah lagi. Kalau dengan ibu api ibu api kat pada siang ni tua moya. Allah. Sagak nampak ni. Oh, sagak lah mak ni. Ni kena mak ye kena buat teh orang. Buat teh mula tu lagi sani mak ye cerah dia. Sani. Masa dia. Kita nak tanya soal lagi ni. Nak tanya. Mak ye ni tino kau jate ni. Jadi mak ni mak payuh mak ye nak jawab pasal mak ye pun tak tahu tino kau jate mak ye. Mak ye sendiri tak tahu tino jate. Tahu mak ye pun was-was juga. Berat. Tulislah ikut mung lah tino kau jate. Pondek lah mudah. Tapi nak kata pondek ngandu. Ngandu. Apa dia lagi nak tanya? Mak ye kerja ke bola ni? Jadi mak ye kerja. Ni siapa dia ni? Ni. Ni Jong Abah. Jangok dia bagas sekati nampak. Dia lupa tu. Nama Kusi apa? Kusri. Tu mak ye lah ni. Nak ambil gambar. Ambil gambar dulu. Nak masuk soal Abah. Posing boleh. Ambil soal lagi. Mak je tak boleh menang gambar-gambar ni berakhir sama. Awak dah ke mana? Posing boleh. Masuk. Majalah dari ada gaya Siti Nurhaliza. Lebih tak apalah dah. Jadi tanya ke apa saat ni tak ingat dah. Mak Yelo ni duk kerja ke apa? Jadi Mak Yelo ni nyok. Lah duk sara tok laki Mak Ye ni, muluh tok laki Mak Ye ni. Muluh lah Mak Ye cerah dia dah. Jadi dia Mak Ye buat nego. Mak Ye buat nego ada macam-macam lah. Bernego Mak Ye nya. Mak Ye nego. Mak Ye nego. Antaranya? Jadi antaranya Mak Ye nego KLCC. Ya. Apa nama? KLCC ya lah pekok baduk. Buat tahu yang mana. KLCC jadi mak ye nego. KLCC tahu kita KLCC ni Kuala Lumpur. Bukan, ni mak ye buat diri ya KLCC ni. KLCC. Kepuk rekod ji cocol ni. KLCC. Lepas tu mak ye ada nego ICT pun mak ye nego ICT. Apa nama rima ICT? Jadi ICT betul-betul mak ye buat ikan celup tepung. ICT. Lagi mak ye buat DBKE pun mak ye nego juga DBKE. DBKE ni Bandara Kuala Lumpur. Bukan. Dodo buat teh kapung laut mak ye nego juga. DBKE. Lepas tu soal lagi resipi terbaru mak ye KTMB. KTMB. Kereta api. Nego kepala kereta api. Lepas tu? Mak ye buat KTMB ni dia panggil kepala tangga masuk berlado. Kepala tangga masuk belado. Itulah. Banyak tanya. Tu baru Bayu datang mak ye nak tanya. Apa lah ni kita nak tanya. Duk cara gege pasal hak datu tu. Apa pendapat mak ye mengenai isu hak datu tu? Jadilah hak datu. Orang duk kata sandiwara je lah kau. Jadi gini. Mak ye sebagai orang lama, orang paling antik di mana ni? Ya. Deh. Jadi mak ye duk buka TV, buka tu Facebook gapo tu gambar ada tu dalam tu. Jadi mak ye boleh tengok diri. Allah tak okeylah muga main dengan nyawa-nyawa ni nak main sandiwara. Siapa dia rakyat begitu? Tiang cua? Kisah Jadi ginilah. Supaya apa ni? Apa dia lagi? Nak bui semangat kepada. Jadi kita ni kalau boleh batu ya. Kau gapo kau orang kata keluarga waris. Kalau tak boleh kita bui lah orang kata. Semua ingat gapo lah. Semangat kau bui semangat tak apa dah. Mu boleh kau bui nyanyi lagu-lagu kau perwira-perwira negara kita? Boleh. Boleh. Nyanyi dah. Kita nyanyi dulu dah. Perwira di kalang harapan hati penghibur kala sunyi, pergilah berbakti membela pertiwi. Perwira janganlah
jadi juga mau nyanyi. Nak tanya ke apa lagi? Soalan kedua. Tak ni mula-mula pasal isu semasa. Tanya-tanya lah. Soalan kedua, apa perubahan? Ya nak salin laping duk lama tak salin. Perubahan mak ye telah rasai sejak dari lepas merdeka kata. Oi, banyak dah mak ye rasa pasal dulu. Dulu payah mak ye hidup belum merdeka mula kat Sibuk Serbi tak ada. Lo ni kaji kita bui Sibuk Serbi ada. Jadi ibarat kata api bisik, air pun bisik. Buka api, buka keluar api bubu. Tekan keluar air. Lu. Gitulah. Sono. Jadinya Sibuk Serbi kita boleh rasa lah ni kaji MBN kita bui rasa lah. Jadi mak ye rumah batu rumah mak ye boleh nego mak ye pun dia banyak batu. Betul batu sebab mak ye kaya saat ni kalau nego dia ada bui. Batu akhiri zaman miskin Azam dia ada nego batu rumah PPRT bering. Batu anak sekolah nolih di mana tak ada klik pokok dia batu budak uang macam-macam lagi nak mak ye nak pilih banyak kau doa macam-macam yang mak ye boleh apa dia lagi lepas tu soalan teranya pemimpin bagaimana hok mak ye jadi pemimpin ni ni mau hari bulan ni 5 hari bulan ni kat mak ye pilih hok boleh membela kita lah bukan boleh kecek saja tak jadi hok boleh membela rakyat kita ni dak lekong saja tak boleh lagu tu jadi kalau Tanah Merah ni mak ye nak pilih Datuk Ikmal ke Datuk Sari mak ye kena dia lah untuk apa untuk jadi pemimpin wakil rakyat kita lah bukan untuk jadi dating tapi kalau Datuk Sari nak ambil boleh juga mak ye pun ingin jadi mak ye pun ingin kok dia dating nanti tanya Datuk Sari kena tak kau mak ye tak tahu lepas ni kita tanya dia apa dia lagi lepas tu apa pendapat mak ye isu lada rakyat ni Allah lah mak ye tak boleh menang kalau bunyi lada rakyat apa pasal mak ye habis tanah mak ye nu di laluh nu kena ambil buat lada rakyat 30 hektar habis licin licin nak getah nak potong lolo dah patut habis tepas dah habis ambil dia jadi mak ye ni tidak rakyat kau mak ye ni ke apa tunggu kayu tolong masuk tulis nyanyi kau rakyat lagu tu dah patut kajian nak bagilah milik lama dah kita buat usaha tanah tu nya soalan hok ngelas sekali nah seru mak ye kepada rakyat Kelantan ni untuk hadapi pilihan raya nak raya dah kita 5 bulan ni jadi seru mak ye kepada rakyat Kelantan lah mak ye nak ngapin belah-belah gimana tunjuk molek lah ni waktu tu I am for you ambil gambar boleh I am for you I am for you I am for you I am for you jadi gini jadi suruh mak ye kepada rakyat Kelantan ni inilah masa untuk kita berubah. Lama mana dah kita nak ubah inilah masa 5 hari bulan ni 5 hari bulan ni kita boleh ubah. Ubah untuk masa depan kita. Untuk masa depan orang kata anak cucu kita membela nasib kita. Cuma rakyat kali lagi ngelah. Mak ye nak gelai mak ye nak gelai. Marilah kita anak-anak demi masa depan jauhnya rasa hidup kita ketinggalan dari kemajuan sebuah kekurangan
Udah termakai janji, marilah kita anak-anak gelatih, buatlah perubahan demi masa depan. Jauhnya rasa hidup kita ketinggalan dari Jadi kita pun sudah jadi nanti tunggu petang belum Bila itu dalam ujung bulan BN itulah dia Barisan Nasional tetap jadi pilihan dari dulu minta tolong ni daripada Datuk Akmal, Datuk Sari, Ustaz Barudin, minta tolong buat perubahan. Lagu kedua, lagu ada cerita tak kita bayak. Okey, lagu pertama. Tolong semua rakyat negeri Kelantan, puluh jari amo susung, buatlah perubahan untuk masa depan. Fikirlah betul-betul, renunglah masa depan, pilih pemimpin hak jujur, biar kita boleh tupai, kita boleh tupai. Berpuluh tahun apa rasa dah bazir kalau tak boleh minta tolong. Air mata amo mengalir, ingat nasib orang kampung, tak ubah kena sehir, masih lagi nak sokong. Bola duk jadi ala, ikut dengar orang kata, kena demo nak duk sedar, wak pandai surga neraka, kok ye maha kuasa. Kita maju, buatlah perubahan, jangan duk tunggu-tunggu. Kita sama Islam, jangan menuduh tak
selek kita pegang menuju kiblat yang satu. Bersihlah diri kita dengan penuh kejujuran, jadi pemimpin berjasa untuk rakyat boleh tupai, rakyat boleh tupai. Amo nak minta tolong semua rakyat negeri Kelantan, 10 jari amo susung, buatlah perubahan untuk masa depan. Fikirlah betul-betul, renunglah masa depan, pilih pemimpin yang jujur, biar kita boleh tupai, kita boleh tupai. Aja sebut tangis sikit ah. Oh, baru dia naik free. Terima kasih. Sebab suara murat dah ni. Tapi semangat pasal ramai orang. Saat ni dia kata panjang lebih kurang 4,000 dah ada. Orang. Jadi sambutan dikit barat walaupun dikit barat, tapi kita dikit seorang mikir. Buat boleh tukar tak? Boleh. Okey, lagu kedua. Dia telefon, kamu tulis. Saponia kau mago, hati mano tok sakit, sakade modo mengeto
kasih. Kita terah dulu sepengah. Kali tak kena lagi, tak kena masuk sekolah. Loni rakyat Kelantan Ramada pakak sedah nak cuba teh terah di ambulans pengah. Mak lama kita tinggal kaja apa kita tukar di pulau kita terah. Kalau sedah kita kekal. Nak cuba alih rasa orang kata tukar selera. Amor rasa macam bodoh duk tunggu hok kecek saja. BM banyak tabur jasa nasib rakyat terbelok. Apa kita nak lupa semua rakyat bukanlah mata. Dua tahun pemerintah negeri Kelantan amor diri posokong ingat kata boleh tupai. Lani napok dot peso orang alih pun demo buat sanggup pula duduk sebumung dengan DAP hak tolong Islam. Panak sokong lagu mano kecek lain buat lain. Orang kampung lah tempat nyanyo sama sendiri kodok seleheng. Tengok masa pudah lama mujur cepat amo paling. BM pulau amo terima ajak guda saing-saing. Isu air pun tak boleh selesai. Cuba kira berapa tahun. Sebab tu amo tinggal lari tak sedar sokong. Anak kita nak belajar berapa sen. Demo tolong minta rakyat semua sedar. Biarlah patut sokong. Fikir mari amo rasa tak ada gamuk. Kata pun wak rugi wari-waro anak beranak. Ingat jasa mak BM bui untuk belajar anak-anak. BM lah hak greti boleh berlaku kapono. Parti saja lain agama tetap pegang. Amasanya orang alim tak kira parti lawan. Asal jangan jadi seleheng, jangan jenis kata korang. Banyak benar orang kampung duk jadi salah faham. Amo rasa nak minta tolong kalau ada orang nak terang. Dulu amo sokong kerana nak negara Islam. Bapolo ni tukar jadi negara kebajikan. Dulu demo suruh kita pergi kulu buka tanah. Ingat nak kau harta sanggup tinggal anak rumah. Ajak saing kawan ku tanah duku tanah getah. Rupanya kena tipu demo lek demo getah. Demo
janji lagu mano masa belum demo mereto. Orang kampung duk tanya tano hok demo nak suruh. Tidak kau rasa nyanyo lagu rakyat hok duk perlu. Amo rasa tak kena cara demo mereto. Loni rakyat Kelantan Ramadan pakak sedar nak cuba teh terang BM boleh sepengah. Hak lama kita tinggal kerja apa kita tukar. BM pula kita terang kalau sedar kita kekal. Nak cuba alih rasa orang kata tukar selera. Marilah we ikut amo pakai uni BM belakang. Saudari-saudara tak kira tua muda. Biar BM boleh berjaya negeri Kelantan berubah kuasa. Okey, terima kasih. Leloh. Oh, tapi pasal semangat ni. Oh, kata tak ada semangat dah boleh nyanyi. Okey, kita suruh kepada pengacara kita. Mana Cik ada?